Kagio Baki. Di sini aku nak tunjukkan korang hasil progress aku menjadi builder. Abaikan deep slate sebab zaman tu aku tak guna deep slate. Aku lebih ke stone atau stone brick. So masa tu aku awal permainan aku main Minecraft, aku mula dengan sebelum ada update. So bermaksud aku rasa zaman tu tak ada lagi deep slate. Kalau ada pun aku belum berhenti nak build. So design first rumah aku macam ni, simple-simple dia. Design ke rumah yang lebih besar. Okay, ni abaikan sebab aku sekarang ni aku tengah test building aku. Abaikan detail yang abaikan benda ni sebab aku pun masih belajar nak guna-guna macam ni kan. So ni hasilnya. Lepas tu aku mula rajin tengok tutorial YouTube, detail-detailing apa semua, belajar detail macam ni. Lepas tu aku kembali ke style rumah yang paling kecil sebab first aku suka design simple. Kedua, aku sekarang ni aku mula belajar untuk detail, buat bumbung detail-detail macam ni. Aku mula ubah ke lebih unik, style lebih unik. Ini adalah style awal aku, keunikan aku. Aku masih noob lagi untuk buat bumbung yang jenis tajam ke atas. Untuk sekarang kemahiran aku dah naik dan jadi macam ni. Ini adalah kemahiran aku sekarang.